Selamat datang ke Television Science Visual. Hari ini anda semua akan melihatkan satu eksperimen penuh misteri dan menakjubkan. Anda kenal tak siapa saya? Saya Nur Isa binti Muhammad Khairul Azudin adalah profesor sains yang terhebat dan terkenal dari Universiti Bukit Sawo. Boleh saja panggil saya Prof. Kaula. Saya turut dibantu seorang lagi profesor sains yang terkenal. 1, 2, 3, terus. Hai, nama saya Nur Hasih Kaisara binti Nur Azli, pembantu setia Prof. Nara yang sentiasa ada untuk menjayakan eksperimen Kelab Babon. Anda semua ingin tahu apa yang kami akan buat sebentar lagi? Cuba anda lupa. Hai pembantu yang baik lagi cerdik, cuba awak lihat kotak misteri di depan anda. Apa yang ada dalam kotak misteri ini? Ada straw lah pula. Boleh saya lihat lebih dekat? Tak boleh tengok. Kalau kamu profesor sains bijaksana, kamu kenalah teka air yang kamu sedut ni. Sudah tentulah saya prof yang hebat. Saya boleh menekannya dengan tepat. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan penyedut minuman yang pertama. Cuba awak teka, ini air apa? Wow, sedap doa. Rasa segar sampai tuan tapi masam. Ini mesti air oren. Betul tak? Ya ke? Adakah Prof pasti tidak menggunakan talian hayat? Tidak, saya pasti dan yakin dengan jawapan saya. Alah, pandainya Prof. Jikalau Profesor bijak bestari, cuba teka air minuman yang kedua pula. Ish, Prof ni senang sangat. Tak pahit, tak manis, tak masam, tak ada rasa. Ni mestilah air mineral. Bijak kan saya? Hahaha. Ya, betul tu. Tak salah saya ajar awak selama ini. Tengoklah siapa tok gurunya. Hahaha. Sekarang saya bagi satu teka-teki. Apakah namanya? Ianya selalu digunakan semasa mandi, baunya wangi dan pahit ditelan tetapi tidak boleh diminum. Cuba Prof teka. Hahaha. Kacang je. Ni mestilah sabun. Betul tak, Prof? Ya, betul. Kesimpulannya, ketiga-tiga cecair ini mempunyai sifat kimia bahan yang berbeza. Air oren rasanya masam bersifat asid. Air mineral tiada rasa apa-apa bersifat neutral. Dan sabun berasa pahit bersifat alkali. Tetapi saya ada satu rahsia. Prof kena ingat ya. Ada satu cecair rasanya pahit tetapi bersifat asid. Prof tahu tak? Semua anak murid tahu tak? Jawapannya ialah air kopi. Oh, air oren bersifat asid. Air mineral bersifat neutral. Manakala sabun bersifat alkali. Betul tu. Tok
bijak, anak murid mesti bijak. Ha ha ha. Untuk pengetahuan prosedur, ketiga-tiga cecair ini juga boleh diuji melalui kertas limus. Mari kita uji. Kertas limus? Apa itu, Prof? Prof tak ajar saya lagi ni. Kedekut ilmu lah, Prof ni. Tok Guru tak boleh ajar semua. Nanti anak murid pijak kepala. Tak adalah nak ajar lah ni. Kertas limus fungsinya ialah untuk menguji sifat kimia bahan cecair, sama ada bersifat alkali, asid atau neutral. Jom Prof, kita buat uji kaji ini. Baiklah, mula-mula kita mengambil piring bateri. Seterusnya, kita masukkan sabun. Kemudian, kita meletakkan kertas limus warna biru. Kita biar seketika, kita lihat perubahan. Prof, nampaknya tiada perubahan lah, Prof. Kita letakkan kertas limus warna merah pula. Tik-tak, tik-tak. Jom Prof, kita lihat keputusan. Kertas limus merah bertukar kepada warna biru lah. Sekiranya kertas limus warna biru tidak menukar apa-apa warna dan kertas limus warna merah bertukar menjadi warna biru, ini bermakna bahan tersebut bersifat alkali. Kita uji minuman yang kedua pula. Kita akan masukkan serentak kertas limus warna merah dan biru. Lihat Prof, kertas limus biru bertukar kepada warna merah, manakala kertas limus merah tidak berubah warna. Keputusan ini menunjukkan bahawa bahan tersebut bersifat asid. Mari kita uji air mineral pula. Kita juga akan masukkan serentak kertas limus warna biru dan merah. Prof, kedua-dua kertas limus ini tidak berubah warna lah. Ya, betul. Sekiranya kertas limus warna biru dan merah tidak menukar apa-apa warna, ini bermakna air mineral bersifat neutral. Prof, pentinglah nak ingat alkali lah, asid lah, neutral lah, berubah warna lah pula. Senang je nak ingat benda ni. Kejap lagi saya panggil postman saya. Cuba awak buka sampul surat ini. Perkataan apa ni? Sambal belacan ke Prof? Prof, bukanlah. Perkataan ini disebut disambal kali. Ini bermaksud sesetengah alkali kertas limus warna merah menukar menjadi
Sesetengah asid kertas emas berwarna biru bertukar menjadi warna merah. Semua bahan neutral, kertas emas warna merah dan biru tidak menukar apa-apa warna. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan eksperimen sifat kimia bahan pada hari ini. Mudahkan sains? Kami harap kamu semua minat belajar sains dan meningkatkan pengetahuan dalam STEM. Ingat sains, ingat STEM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.